sebelum ni kita orang tak pernah tahu talian kecemasan ada 997. Okay. 997 ke 997? 997. Yang tahu 999 je. Betul. Dari kecil 999 Tapi je. bukan jaga Syakir idea. Saya pun tak tahu sebelum join air Saya memang tak tahu. Memang tak tahu langsung. So benda tu memang dah lama lah. Dah lama. Sebenarnya sebelum kita orang join Aircon Belia pun dah ada. Cuma bila saya dah join ni, bila benda baru saya belajar, saya share lah. Faham. Saya setuju. Dan 997 ni bagi saya inisiatif yang sangat-sangat bagus. Okay, saya just nak bagi tahu satu data yang dahsyat lah. Jadi saya ingat minggu terakhir kami di Aircon, kami pergi ke Jabatan Jenayah Komersial di PDRM. Dia bagi tahu lah, satu hari purata satu hari rakyat Malaysia rugi 2 juta akibat scam. Satu hari. Dia bukan satu bulan, satu minggu, satu hari. Berapa tadi? 2 juta. Ya Allah. Dan memang benda ni berlaku Disebabkan scam. disebabkan online scam. Okay, Hebat dong. saya pernah tanya, kenapa kita tak boleh nak lawan dia orang ni? Boleh cakap kita memang tak cukup teknologi. Faham. Kita nak catch up kepada teknologi scam tu. Teknik-teknik scam dia orang tu sangat berbahaya. Dan bagi saya, satu-satu cara lawan scam adalah kesedaran. Kesedaran. Kita kena sedar dan kita kena jadi orang yang bijak. Jangan mudah percaya kepada scam ni. Betul. Okay. Dan bila ada benda macam ni, itulah kerajaan perkenalkan 997. 997 ni asalnya dia adalah usaha di antara PDRM plus Bank Negara Malaysia. So bila kalau kita kena scam, kalau kita rasa macam kita dah terbagi duit dekat orang, kita boleh call 997. Dan 997 akan terus detect duit tu transfer ke mana. Dan dia boleh pulangkan balik duit tu, dengan syarat duit tu belum keluar daripada akaun. Biasa kalau orang ni terlibat dengan, kita panggil kelda akaun ni lah, scam duit, dia takkan jatuh kat satu akaun ni tau. Dia akan pergi ke akaun sini, akaun situ. Dia akan larikan duit tu ke beberapa akaun. Selagi duit tu dalam akaun, BNM boleh trace dan hantar balik duit tu. Tapi kalau duit tu penipu tu dah keluarkan cash, sorry lah, nothing we can do. Dia ada tempoh dia ke? Maksudnya Okay, 997 selalu kata, you call dalam tempoh 24 jam, ada kemungkinan untuk kita dapatkan balik duit tu. Sebab orang yang biasa buat scam besar-besar ni, dia tak keluarkan duit AI. Dia akan tengok kumpul, dia keluarkan. Sebab tu kalau kita cepat dalam masa 24 jam, kita boleh dapatkan balik duit tu. Sebab tu dia kata kesedaran. Dia tak janjilah, tak janji. Selagi mana duit tu belum keluar, dia boleh bagi balik. Tapi kalau duit tu dah keluar, nothing we can do lah. Duit dah jadi cash tu. Macam mana kita nak kejar kan? Faham. Dan saya nak pesan satu lagi lah. Ni selain daripada 997, ada kedua ni, ada orang kadang dia komen kata call tak dapat pun. Hari tu saya cakap ya ke, saya call dapat. Tapi hari tu ada kawan saya, memang dia kena scam. Saya suruh dia call, dia kata tak dapat. Saya pun pelik lah bila saya call dapat. So saya cakap, cuba kau pakai phone orang lain. Kadang-kadang phone kita ni ada guna VPN, ada guna Truecaller lah apa, dia ada sekat sikit bila nombor melibatkan agensi kerajaan ni. Sebab phone saya memang tak ada apa-apa, pure je. So bila call memang terus dapat. So memang talian dia 24 jam. So kalau siapa yang kata call tak dapat, kan dia kata tak ada perkhidmatan dan sebagainya, cuba call guna phone member. Ni saya bagi pro tip extra lah. Dan ketiga ni saya nak pesan, budaya scam ni akan hidup sebab kita ada banyak masalah kedai account. Kedai akaun ni orang bagi pinjam kad bank ni kepada orang lain. Okay, bila bagi pinjam kad bank ni kepada orang lain, dia sebenarnya satu kesalahan jenayah. Okay, kad bank kita tak boleh bagi kepada orang lain. Kad bank tu adalah tanggungjawab kita. Kita tak boleh kata nak kad bank saya, mak pakai lah apa. Tak boleh, itu kita punya. Dan dulu ada dekat FB orang iklankan, siapa ada kad akaun yang tak pakai boleh sewa kepada pihak kami. Kami dekat FB ada. Memang ada. Dan sekarang ni ada satu lagi baru. Kadang-kadang orang susah ni, dia buat pinjaman. Pinjaman kredit komuniti ke, pinjam dekat Along ke apa kan. Bahaya. Dia orang ni minta kad bank. Alasan dia orang Fizikal lah. Fizikal. Dia kata senang, nanti dia orang boleh potong je duit bila dia orang pegang kad bank tu. Dia ambil akaun kamu tu jadi akaun. Scam tu semua masuk ke duit kamu. So bila orang buat laporan, yang keluar nama kamu. Kamu yang kena tahan dekat mahkamah. Bahaya. Dan kerajaan punya keras, kita nak lawan benda ni. Dulu kalau terlibat dengan kedai akaun, denda dalam 2,000 maximum. No, sekarang denda penjara plus 10,000. Kerana dah naik kan. Sebab kita kena lawan benda ni. Dah tak boleh sangat dah. Faham. So, saya kisah, saya pun banyak terima. Dan kalau korang terlibat dengan kedai akaun, tak boleh buka akaun brother. Any account bank semua kena sekat dan tak boleh nak buka. Macam tu je habis future. So saya nak pesan 4 last tu lah. Akaun sendiri, kad ATM sendiri, jaga, jangan bagi orang.
boleh bagi nombor account je sebab nak bayar kan, minta member bayar. Aku dah bayar makanan, kau tak bayar lagi. Nombor account boleh share, tapi kad account jangan. Fizikal tu. Fizikal tu jangan. Wish. Jangan sesekali bagi kepada orang lain. Tak terkejut yang kata yang buat sewa tu satu. Lepas tu kalau kata buat pinjaman, meh bagi itulah. Memang ada. Well, weh. Janganlah weh. Jangan bagi kad. Tu orang kita macam duduk KL mungkin tak perasan, tapi masalah ni berlaku di seluruh Malaysia boleh berlaku. Mesti akan ada banyak trik. Nak tak nak fizikal dia akan ambil. Dia akan ambil fizikal. Dia akan ambil fizikal. Ada pula kes yang kena berhati-hati lah. Kadang-kadang kita nak isi payment nak bayar, cuba tengok lo website bank tu betul ke tak. Kadang kita masuk ada termasuk username dengan password itu, dia orang dah ada, dah boleh guna dah. Bahaya. Saya pernah baru-baru dia, account Google saya orang nak hack. Sampai orang tu hantar mesej, please approve. Dia ingat kita ni budak-budak nak gula-gula kita kan. Saya who are you? Tak reply pula. Aduh. Itulah pesanan saya berdepan dengan masalah scam ni. Menarik. Bahaya. Dia yang best tu sebab kita orang kan dulu macam mention tadi lah, part yang kita orang praktikal dekat airport kan. So tak tahu situasi sebenarnya. Bila dah dengar banyak-banyak cerita, dia macam di dunia lain lah di airport. Betul. Ada yang sampai satu job lepas 40 orang, terus orang tu jadi kaya, tukar kereta tiap-tiap bulan lah. Ini antara cerita yang kita orang dengar lah. Tu yang ada peluang kita orang cuba nak mengimbau kembali lah cerita-cerita tu kan. Kita dulu 2019 sempat setahun kita praktikal di airport lah. Di airport. Yes, memang problemnya agak besar dan masalah lah. Kalau kita sembang pasal pintu masuk negara ni, banyak topik kita boleh keluar.